Adakah pihak pasukan merancang untuk membawa pemain import baharu dalam jendela perpindahan pada masa akan datang? Ya, ini satu soalan yang sangat bagus daripada banyak soalan yang saya terima untuk semua game. Perancangan KL City tahun lepas bila saya pulang ke KL City pada awal musim, kita menggunakan pemain asing yang mungkin kualitinya bagus daripada pemain tempatan tapi tak terlalu kualiti tinggi. Berbanding dengan musim ni, saya berpendapat foreigner yang kami bawa daripada Brazil sedang melakukan tugas yang bagus untuk meningkatkan mutu permainan daripada segi attack dan finishing. So tahun ni we have 50% better because we have one foreigner. Tahun lepas saya rasa foreigner maybe sedikit saja lebih bagus daripada pemain tempatan. Dan ini soalan yang sangat bagus kerana ini adalah perancangan KLCT daripada segi jangka masa panjang. Kami cuma akan lakukan membuat decision untuk klub yang mungkin kami mampu untuk buat, ukur baju di badan sendiri, dan peningkatan kami bukan jangka masa pendek. Saya tak berharap untuk menang liga tahun ni atau tahun lepas atau tahun depan atau tahun akan datang. Tetapi pasti every year daripada segi pentadbiran kelab, daripada segi taktikal, daripada segi fizikal, kami ingin ada peningkatan. Itu tujuan kami buat kelab, is build to compete. Kita membina untuk bersaing, kita bukan membeli untuk bersaing. So ini soalan yang bagus. Yes, pada kami this year we bring one good foreigner and next year we add one more foreigner. Foreigner yang kami sign tahun ni, Daniel sudah berikat kontrak dengan kami untuk 2 tahun. Maksudnya tahun depan kami akan membawa lagi satu foreigner, dan hopefully tahun depan keseimbangan tim daripada segi attack akan lebih bagus dengan penambahan foreigner. And penambahan foreigner tu mengikut tempo dan perancangan kami untuk jangka masa panjang. Kalau boleh, of course kami nak sekarang. Tapi kemampuan dan logik untuk kami berterusan untuk sustain dalam liga, kami sudah kekal dalam liga sekarang dekat 8 tahun. So objektif kami is step by step. Yes, we will bring a very very good foreigner next season, dan harapan kita next season is kita lebih dekat dengan podium, lebih dekat dengan tim-tim elite di MPFL step by step.